Orang Melaka dah pernah try tak ayam samurai ni? Patutlah viral, makan sekali je dah ketagih. Kak Jim ni nak bagi tahu ni, ada lepak terbaru tau dekat Pulau Melaka. Nampak signboard besar ni, Samurai Cafe. Dia berdekatan dengan Masjid Selat. Alah, dekat bangunan warna-warni tu. Petang-petang nak cari makan malam ataupun hujung minggu ni, dah boleh dah singgah makan dekat sini. Sebelum ni, Kak Jim dah pernah tahu try ayam samurai dia, memang sedap. Apa yang buat Kak Jim suka dengan ayam samurai kat sini, tepung dia walaupun nampak tebal tapi tetap crispy. Lepas tu rasa flavor dia tu memang cukup rasa. Bila korang makan dengan sos pedas dia, memang berapi. Tambah pula dengan sos cheese tu, memang menjadi lah. Lepas tu yang bestnya sekarang ni, dia ada menu nasi. So Kak Jim try dia punya set nasi daging samurai. Harga set ni RM14.90. Bagi Kak Jim berbaloi tau, sebab daging dia banyak. Jadinya memang puas makan. Makan dengan dia punya sambal tu pedas-pedas. So mana orang-orang Melaka yang belum pernah try tu, apa kata korang datang sendiri rasa dekat Samurai Cafe ni, okey? Waktu operasi daripada 5 petang hingga 12 malam, okey? Bye. Assalamualaikum.